Okey, hari ni aku nak tunjukkan satu fungsi dalam Murpati yang paling underrated. Paling orang tak pandang, tapi fungsi ni pada aku fungsi yang terbaik specifically untuk bisnes yang berasaskan kepada appointment base, kepada reminder, bergantung kepada reminder dan juga bergantung kepada follow up supaya orang datang ke premise dan boleh naikkan show up rate. Okay, so fungsi ni ialah drip campaign. So dekat sini kita boleh klik drip campaign dan kita klik pada new drip. Okay, and then dekat sini kita boleh pilih apa-apa device yang kita dah connect, and then kita boleh masukkan apa-apa campaign name. So then kita boleh choose CSV yang kita nak gunakan. So dekat sini aku ada contoh CSV ni. So kita ada 4 kolom. Kita ada nama, kita ada nombor phone, kita ada appointment date. Ni appointment date yang kita nak follow up, yang kita nak remind. Okay, dan maybe kita ada kolom lain lah, service ke ataupun whatever data lain yang kita ada yang kita nak gunakan dalam kita punya message. So ini ialah kita punya CSV sekarang. So kita save and then kita go back kepada kita punya campaign, drip campaign setup. Kita choose CSV. Okay, now kita dah pilih file CSV tadi. Dan dia kata ada one of 4 rows keep no usable phone number. For some reason dia tak recognize phone number tu. Kalau ingat tadi ada phone number yang bermula dengan nombor 65 whatever something kan. So country code dia salah. Okay, and then kita set which column has the date. So appointment date lah. Okay, so kat sini dia dah preview kita punya date. So kalau kata day month ataupun month date ataupun month day, kita boleh pilih mana satu lah. Okay, kalau sini macam ni, kalau ini day month. Okay, dan kita klik pada next. So dekat sini kita boleh tulis kita punya message. So let's say hi, nama dia, and then kita kata jangan lupa appointment so kita masukkan service pada. So kat sini kita boleh masukkan appointment date ataupun date. Date ni dia dah normalize data tu lah. So kita masukkan date, and then maybe ayat kedua, jumpa nanti ya. Okay, so kita buat simple je lah untuk contoh kan. So kita klik pada preview. So dia kata hi, nama Alia Natasha, jangan lupa appointment rawatan jerawat. Ini servis tadi yang ada dalam kita punya CSV pada 15 Jun 2026. Abaikan tarikh ni dulu, kita nak tengok function je dulu. Okay, so dia replace semua data dengan data yang ada dalam kita punya CSV. And then dekat sini kita nak hantar bila? Kita nak hantar sebelum appointment date. Berapa hari? Kita nak hantar let's say 7 hari ataupun 7 hari lama sangat kan. Maybe 5 hari sebelum appointment date. Okay. Okay, itu satu reminder. Kita nak satu lagi reminder. Kita boleh klik add another message. And then this one kita nak hantar pada before. Yang tadi pun before 5 hari. Maybe this one sehari sebelum appointment date. So kita paste saja mungkin jangan lupa appointment pada esok 15 bulan ya. This one kita maybe buat macam ni. So hi Alia Natasha, jangan lupa appointment rawatan jerawat pada esok 15 Jun ya. Jumpa nanti. Sebab kita set satu hari. Okay, kalau kita nak add lagi, nak pada on the time yang kita ataupun yang on the time appointment date tu pun boleh. Tapi nak tunjuknya 5 hari sebelum, sehari sebelum. Let's say kita nak buat satu lagi, iaitu pada after let's say 14 hari selepas, ataupun maybe 7 hari, ataupun okay, maybe 3 hari.
So, kenapa 3 hari? Kita masukkan nama. Hai, nama. Boleh bagi feedback untuk sesi, masukkan servis pada 15/6 hari itu. Adakah berpuas hati dengan servis kami? Okey, contoh lah kan, contoh. So, kita preview. Hai Alia Natasha, boleh bagi feedback untuk sesi rawatan jerawat pada 15 Jun hari itu? Adakah berpuas hati dengan servis kami? So, let's say kalau berpuas hati, boleh tinggalkan review di kita masukkan maybe Google Review lah kan, link ke Google Review. So boleh masukkan link ke Google Review kat sini lah. Okay, so itu kita punya drip campaign. Okay, dan kita klik pada next dan dia akan preview. Okay, 5 hari sebelum tarikh dia akan hantar yang ini. 1 hari sebelum tarikh appointment dia akan hantar yang ini. Dan 3 hari selepas appointment dia akan hantar tarikh yang ini. So bayangkan kalau ada spa, estetik klinik, dentist ataupun maybe apa lagi, business yang melibatkan appointment, maybe servis kereta ataupun apa-apa sahaja servis yang melibatkan appointment, boleh hantar kempen yang macam ni. Okay, dan kita boleh tengok macam mana engagement customer dengan kita punya servis. Dan kita boleh launch campaign lah. So yang ini akan run secara automatically. Kita tak perlu nak monitor ke apa. Kita just kalau nak monitor, kita boleh tengok kita punya campaign kat belakang tu. Kita close sebab ini adalah example saja. So dia akan tunjukkan analytics macam mana, berapa send, berapa delivered, berapa read dan berapa fail lah. So drip campaign, gunakan drip campaign dalam Murpati.